hadis sahih Nabi kata nak ditutup pintu dan tingkap dekat waktu matahari terbenam maghrib lah. Kalau kita nak buka balik selepas gelap ada tanah, bukalah. Contoh nak isya dah, boleh buka. Kalau nak buka, tak buka tak ada masalah. Kerana ramai syaitan berkeliaran ketika waktu matahari sedang nak tenggelam. Faham lagi? Mana maghrib lah, dekat dengan ghurub. Itu hadis sahih. Itu bukan kata-kata orang tua. Faham? Jadi kita kadang-kadang salah faham. Hak Nabi kita kata cakap orang tua. Jadi nampak komang lah. Biasanya adalah sabda Nabi, suruh tutup pintu dekat dengan maghrib. Faham? Dan kalau ada anak-anak, pagi naik taumah. Ni anak-anak nak naik taumah kali, mak duduk tengah jalan ni. Faham lagi? Anak nak naik gua ni, mak tengah jalan. Nak balik ayah pergi cari mak tak ada.